Korang memang real lah nak ikut and tengok aku punya projek ni. Kau tahulah aku kan. Aku kalau buat apa-apa dekat kereta aku mesti tunjuk dekat korang punya. Korang kan dah macam adik-beradik aku dah. Lip, kau tolong tutupkan switch tu jap. Lepas je why aku belanja rim, aku pasang balik adjustable, aku pergi roll fender and set up balik cun-cun, aku pergi ke grafik buat nombor plate dan interior, aku terus gerak HMZ Auto Spray Garage. Weh, dekat sini memang tempat kau nak ketuk, simen, touch up, cat kereta korang tu. Kalau aku dah datang, takkan aku nak tidur dekat sini pula kan. Aku mestilah nak cat beza aku weh. Okey, kita jumpa brother kita, owner kepada HMZ Auto Spray Garage. Kita orang discuss apa benda yang nak buat dekat beza ni. Color apa yang cantik, apa yang menarik, apa yang kau memang debom. Lepas kita orang discuss, okey, cun, proceed. Aku tak cakap banyak, aku tinggalkan beza aku dekat sini. Okey, esok lusa aku datang balik. Tapi kali ni memang betul-betul tak sabar lah weh nak tengok apa perubahan yang kita boleh buat dekat beza ni. Sebab dah lama sangat weh, macam boring kan. Okey, lepas je kita dah discuss apa semua, aku dah pergi kereta and yes, nanti aku datang balik. Kalau siapa yang tak tengok lagi video aku, tolong tengok video aku sebelum ni. Okey, siapa yang dah tengok memang korang terbaik daripada ladang kelapa sawit Pak Mat. Follow aku and tengok aku cat beza aku ni kali apa. Color apa yang lawa guys, aku tak tahu lagi ni. Color lipas dah, hijau pun dah, pink pun dah. Stay tuned and bye-bye.